Okey ni, saya nak review anak-anak kambing yang kelahiran sini lah, yang kita beri sini lah. Ni seekor comel. Ni kambing biasa, kambing kampung, kacut dengan bull cross. Ni anak jantan juga. Lepas tu mai sini. Ni pun anak jantan. Nak lepas susu dah ni. Nak putus susu dah ni. Lepas tu kau ni, bilik ni. Saya panjat kau ni lah. Saya panjat ni malah nak buka. Malah nak buka pintu dah. Ni kelahiran terbaru. Tengok besar tu umur. Kelahiran bulan ni, bulan Jun. Ni baru awal bulan dah. Satu bulan dua ini. Tengok besar tu. Tak apa boleh lagi ni. Lepas tu sana ada seekor lagi. Sekejap. Kita tunjuk dah. Sana anak comel juga. Ni. Ni anak jantan juga. Makin duduk dah ni. Gua nak boleh buka ni. Okey, jap dah. Ni. Ni. Allah besar ni. Ni beranak bulan Jun. Alah. Beranak bulan ni juga. Besar ni. Tak apa sebulan lagi. Makin duduk dah. Benar. Okey. Yang ni hak putus susu dah ni. Hak ni hak putus susu dah ada 2 ekor. Ni tino dua-dua ni. Ni anak kambing kampung ni lah. Jadi siapa-siapa nak berminat nak beli anak kambing, boleh PM kita dah. Anak sihat molek. Puas hati lah. Boleh buat bego lah. Letih ni. Beres. Seekor lagi. Kita tertinggal seekor lagi ni. Ni anak tino. Ya. Besar ni. Ni berapa bulan tau ni. Nak masuk 2-3 bulan kot. Nak putus susu juga ni. Nanti putus susu boleh jual lah. Comel anak tino. Ni ibu dia. Ibu bo cross. Bangun. Nampak je meh? Beres. Okey.